صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama beserta tif-tif kehormat. Hadirin dipohon berdiri. قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي Hadirin diminta untuk kekal berdiri bagi bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Perkhidmatan Awam. Berikrar taat setia, korban tenaga, bela bangsa dan negara. Etika kerja kita amalkan, tekun jujur dan berbudaya. Nyatakan hasil dan pembangunan, berkhidmat bakti berjasa. Agama asas pegangan, perlembagaan negara dijulang. Untuk negara jadi pedoman, kita benteng Malaysia. Kita memegang amanah bangsa, kita juga telah berikrar taat setia, korban tenaga, bela bangsa dan negara. Etika kerja kita amalkan, tekun jujur dan berbudaya. Nyatakan hasil dan pembangunan, berkhidmat bakti berjasa. Agama asas pegangan, perlembagaan negara dijulang. Untuk negara jadi pedoman, kita benteng Malaysia. Hadirin dipersilakan duduk.
Bismillahirrahmanirrahim. Melayang serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang awal bismillah, pembuka bicara. Yang berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Yang Ma'arif Datuk Haji Muhammad Amran bin Mat Zain, Ketua Pengarah Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang Ma'arif Tuan Haji Muhammad Asri bin Haji Tahir, Ketua Hakim Syar'i Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan MSWP. Yang Arif Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Yang Ma'arif Ketua-Ketua Hakim Syar'i Negeri-Negeri. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Doktor, Tuan-Puan, Ketua-Ketua Agensi, Div-Div Kehormat serta para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Langit Kuala Lumpur cerah berseri menyambut tetamu penuh kehormatan. Pusat suluh dilancar menggalas misi, syariah diperkasa menjunjung keadilan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan perkenannya jualah dapat kita berkumpul pada hari yang penuh bersejarah ini bersempena Majlis Pelancaran Pusat Suluh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Pihak majlis juga berbesar hati dan mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Hadirin hadirat ke majlis yang penuh bersejarah ini. Sesungguhnya Majlis Pelancaran Pusat Suluh ini membuktikan komitmen berterusan pihak kerajaan dalam mengutamakan kebajikan dan kesejahteraan rakyat menuju Malaysia Madani. Dan bagi memohon keberkatan majlis kita pada hari ini, pihak majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Tuan Muhammad Hanan bin Jalil bagi memimpin bacaan doa. Majlis menjemput. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga ke hadratmu kerana dengan limpah rahmat dan inayahmu dapat kami berhimpun pada hari yang penuh barakah ini bersempena Majlis Pelancaran Pusat Suluh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Kami memohon agar engkau memberkati majlis ini, mencurahkan taufik dan hidayahmu serta menjadikan pelancaran ini sebagai titik tolak kepada kebaikan dan kemaslahatan yang berpanjangan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala yang tersurat dan tersirat. Jadikanlah pusat suluh ini sentiasa dipandu oleh cahaya petunjuk-Mu, menjadi lambang keadilan, kebijaksanaan dan rahmat dalam merawat pertikaian serta mendamaikan hati-hati yang berselisih. Ya Allah, bimbinglah setiap urusan dan prosiding yang dilaksanakan di pusat suluh ini agar sentiasa berlandaskan syariat-Mu, dipandu dengan hikmah dan disulami sifat ihsan. Anugerahkanlah kepada seluruh warga pusat suluh ini hati yang ikhlas, fikiran yang bijaksana, ketelitian dalam pertimbangan, serta keteguhan integriti dalam menunaikan amanah demi menegakkan keadilan. Jadikanlah pusat suluh ini, Ya Allah, sebagai wadah pemudah cara kepada penyelesaian yang adil dan harmoni, tempat yang menyuburkan budaya perdamaian, memelihara hak-hak yang ditetapkan oleh syarak serta menyemarakkan nilai kasih sayang dan saling memaafkan dalam kalangan masyarakat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Muhammad Hanan atas pimpinan bacaan doa sebentar itu tadi. Hadirin sekalian, seterusnya pihak majlis memohon perhatian Yang Berhormat Menteri beserta para hadirin pada hari ini untuk kita sama-sama menyaksikan tayangan montaj Pusat Suluh MSWP. Sama-samalah kita saksikan. بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
Putrajaya. Dan Labuan. Selamat datang ke Pusat Suluh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Mari saya terangkan berkaitan Pusat Suluh. Terima kasih diucapkan. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi membuka bicara serta menyampaikan hasrat dan aspirasi penganjuran majlis pada hari ini, majlis dengan penuh hormat menjemput dan mempersilakan Yang Amat Arif Tuan Haji Muhammad Asri bin Haji Tahir, Ketua Hakim Syar'i Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri Jabatan Menteri Hal wal Agama. Yang Ma'arif Datuk Haji Muhammad Amran bin Makzin, Ketua Pengarah Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang Arif Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan, Yang Arif Ketua Hakim Syar'i Negeri. Yang bahagia Datuk-Datuk, Datin, Doktor, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Ketua Agensi, Dewan Terhormat serta para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran dipanjatkan Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita dapat bersama-sama berhimpun pada hari ini dengan penuh bermakna. Yang penuh bermakna sempena Majlis Perascancaran Pusat Suluh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Terlebih dahulu, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Menteri Hal wal Agama kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita dan seterusnya menyempurnakan pelancaran Pusat Suluh pada hari ini. Kehadiran Yang Berhormat merupakan manifestasi sokongan berterusan Kerajaan Bernani terhadap usaha memperkukuh sistem kehakiman syariah negara agar terus relevan, progresif dan terdekat di hati dan dekat di hati masyarakat. Yang Berhormat Senator, Doktor, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan yang dihormati. Mahkamah Syariah Persekutuan sentiasa beriltizam untuk memastikan sistem penyampaian keadilan sentiasa dipertingkatkan selaras dengan keperluan semasa masyarakat. Keadilan bukan sahaja diukur melalui keputusan yang diputuskan oleh mahkamah,
Bahkan turut diukur melalui cara sesuatu pertikaian itu diuruskan secara cekap, berhemah dan berkesan. Atas asas tersebut, Mahkamah Syariah sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan terhadap perkhidmatan suluh yang telah sekian lama menjadi antara mekanisme penting dalam penyelesaian pertikaian kekeluargaan Islam. Sesungguhnya konsep suluh bukan sekadar suatu proses penyelesaian pertikaian, bahkan merupakan satu pendekatan yang amat dituntut oleh syarak kerana mengutamakan perdamaian, musyawarah dan persamaan antara pihak-pihak yang bertikai. Firman Allah SWT, surah An-Nisa ayat 108, wasulhu khair. Ayat ringkas ini membawa mesej yang sangat besar bahawa Islam sentiasa menggalakkan penyelesaian secara damai apabila hak dan kepentingan semua pihak dapat dipelihara. Muhammad Senator, Doktor, Datuk, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi. Pelancaran pusat suluh pada hari ini bukan sekadar melibatkan perubahan fizikal atau penjenamaan semula ruang perkhidmatan. Sebaliknya, ia merupakan satu transformasi dalam penyampaian perkhidmatan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Pusat suluh ini diwujudkan bagi menghimpunkan pelbagai fungsi yang berkaitan secara lebih tersusun, sistematik dan mesra pelanggan. Selain memperkukuhkan pengendalian majlis suluh, pusat ini juga turut menjadi platform kepada pembangunan pentadbiran suluh, menguruskan hakam serta pelaksanaan jatuh kuasa pendamai secara lebih bersepadu. Malah, Mahkamah Syariah turut memperkenalkan fast track suluh, iaitu satu inisiatif baru yang bertujuan mempercepatkan penyelesaian kes-kes yang sesuai melalui rundingan secara damai tanpa perlu melalui proses litigasi yang panjang. Inisiatif ini merupakan manifestasi komitmen mahkamah untuk menyediakan asas kepada keadilan yang lebih pantas dan mudah serta berkesan. Usaha ini juga sering seiring dengan hasrat Mahkamah Syariah untuk membudayakan penyelesaian pertikaian melalui perbincangan, permuafakatan dan persefahaman sekaligus mengurangkan konflik yang berpanjangan khususnya dalam institusi kekeluargaan Islam. Yang Muhammad Senator, Doktor, Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati. Pelbagai penambahbaikan turut dilaksanakan dari aspek kemudahan fizikal bagi memastikan suasana rundingan yang lebih kondusif dan profesional. Pusat suluh ini menyediakan ruang pejabat yang lebih teratur, bilik-bilik perbincangan yang lebih selesa, serta kemudahan yang lebih mesra pelanggan supaya proses rundingan dapat dijalankan dalam suasana yang tenang, harmoni, menghormati privasi pihak-pihak yang hadir. Kami percaya bahawa suasana persidangan yang kondusif akan membantu mewujudkan komunikasi yang lebih baik dan seterusnya meningkatkan peluang suatu pertikaian diselesaikan secara persetujuan bersama. Alhamdulillah. Prestasi pengendalian suluh di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan menunjukkan pencapaian yang amat membanggakan. Sepanjang tahun 2023 sehingga 2025, kadar penyelesaian kes dalam tempoh 90 hari berjaya dikekalkan melebihi 90%. Manakala kadar kejayaan penyelesaian melalui majlis suluh berada sekitar 72 hingga 79%. Data awal bagi tahun 2026 pula, kadar kejayaan suluh telah mencapai 87% sekaligus menggambarkan keyakinan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian secara damai yang disediakan oleh mahkamah. Pencapaian ini tentu tidak akan dapat direalisasikan tanpa komitmen para pegawai, hakim-hakim syar'i, pegawai-pegawai mahkamah serta semua pihak yang sentiasa memberikan kerjasama dalam memperkukuhkan institusi suluh di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Di kesempatan ini, saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Ma'arif Datuk Haji Muhammad Amran bin Haji Makzin selaku Ketua Pengarah Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan seluruh warga JXM atas institusi idea dan sokongan dalam menjayakan penubuhan Pusat Suluh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Yang berhormat Senator, Doktor, Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan. Saya berharap pelancaran pusat suluh ini akan menjadi pemangkin pada era baru dalam sistem penyampaian perkhidmatan Mahkamah Syariah. Kita tidak mahu Mahkamah Syariah hanya dikenali sebagai tempat pertikaian diputusan. Sebaliknya kita mahu Mahkamah Syariah juga turut dikenali sebagai institusi yang berjaya mendamaikan
memulihkan hubungan serta membantu masyarakat mencari penyelesaian terbaik dengan penuh hikmah. Akhir kata, selagi saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama atas kesudian menyempurnakan Majlis Pelancaran Pusat Suluh Mahkamah Syariah Persekutuan pada hari ini. Semoga dengan pelancaran ini Pusat Suluh akan terus menjadi simbol komitmen Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dalam memperkukuh akses kepada keadilan, memperkasakan budaya perdamaian dan meningkatkan mutu pencapaian perkhidmatan demi kesejahteraan umat. Saya ucapan saya dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Maarif Tun Haji Muhammad Asri bin Haji Tahir, Ketua Hakim Syar'i Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan atas ucapan yang disampaikan. Hadirin yang dihormati, penubuhan Pusat Suluh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan merupakan manifestasi iltizam berterusan dalam memperkasakan penyelesaian pertikaian secara alternatif berteraskan prinsip keadilan syariah. Yang kusut dileraikan, yang keruh dijernihkan, berbekalkan keyakinan bahawa setiap perselisihan masih mampu menemukan titik damai dan setiap kebuntuan masih mampu dirungkai. Pusat ini diwujudkan bagi memperluas akses kepada penyelesaian yang lebih cepat, lebih teratur dan berteraskan persetujuan bersama. Dalam hal ini, usaha kerajaan madani melalui Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan diibaratkan seperti sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampau. Bukan sahaja memperkukuh mekanisme penyelesaian pertikaian secara damai, malah meningkatkan kecekapan pengurusan kes serta memperkukuh keyakinan masyarakat terhadap institusi kehakiman syariah di negara ini. Hadirin sekalian, pihak majlis sekali lagi ingin memohon perhatian tuan-tuan dan puan untuk menonton video montaj bertajuk Future of Hal Ehwal Agama. Sama-samalah kita saksikan. Bayangkan sebuah masa hadapan di mana tradisi dan teknologi bukan lagi dua kutub yang berbeza. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama bukan sekadar penjaga warisan tetapi pemacu inovasi umat yang meletakkan Malaysia sebagai model rujukan Islam global abad ini. Birokrasi fizikal kini menjadi sejarah di bawah satu ekosistem big data yang bersepadu. 14 agensi kini bergerak seirama. Tiada lagi andaian, hanya keputusan berpaksikan data. Lihatlah fatwa digital. Kepintaran buatan atau AI kini menjadi pembantu ulama menapis ribuan ijtihad dalam sesaat. Memberikan jawapan hukum secara real time yang sahih dan tuntas. Kita tidak lagi menunggu jawapan, kita mencipta penyelesaian. Kes mahkamah yang makan masa bertahun kini dipercepatkan. Tiada lagi fail yang menggunung. Dengan sistem kehakiman pintar, pengurusan kes kini automatik dan telus. Proses tuntutan nafkah dan pembahagian harta pusaka diselesaikan sepantas kilat melalui kontrak pintar. Memastikan hak asnaf dan wanita terpelihara tanpa birokrasi yang membebankan. Kita bukan sekadar menghukum, kita menegakkan keadilan dengan ihsan dan ketepatan teknologi. Setiap ringgit yang anda beri sampai kepada asnaf yang tepat melalui algoritma keperluan sebenar. Ekonomi Islam kini mencecah fasa radikal. Tabung haji mengemudi ekonomi hijau dunia. Manakala zakat dan wakaf kini lebih telus melalui teknologi blockchain. Di makmal-makmal global, persijilan halal JAKIM melangkaui sekadar cop pada bungkusan dengan penderia bio dan nanoteknologi. Status halal dikesan secara automatik. Inilah standard dunia pada masa hadapan. Pintar, pantas dan suci. Di bumi bertuah ini, kita membuktikan bahawa Islam adalah rahmat buat sekalian alam. Melalui prinsip Ta'ayush Al-Silmi, Malaysia menjadi mercu tanda peaceful coexistence, sebuah kebersamaan harmoni yang menjadi rujukan peradaban moden.
Kita tidak hanya membina sistem, kita membina insan. Lahirnya hybrid ulama, graduan tahfiz yang bukan sahaja hafaz kalam Tuhan, tetapi juga pakar dalam robotik dan sains angkasa. Dakwah kita kini merentasi sempadan fizikal, dari mimbar tradisional ke ruang metaverse. Nilai Islam dibawa ke meja dialog peradaban dunia, mendepani isu iklim dan etika digital dengan penuh hikmah. Daripada penjaga tradisi kepada penggerak inovasi, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama memastikan nilai Islam kekal relevan, utuh dan berdaulat dalam dunia tanpa sempadan. Masa hadapan bukan untuk ditunggu, masa hadapan adalah untuk kita bina hari ini. Hadirin sekalian, kita berikan tepukan paling gemuruh atas video yang pernah berinformatif dan berinspirasi. Hadirin yang dimuliakan, kini tibalah kita ke asyara yang ditunggu-tunggu, iaitu ucapan perasmian serta pelancaran yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri. Untuk itu, pihak majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, untuk menyampaikan ucapan perasmian dan seterusnya melancarkan Pusat Suluh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Majlis dengan penuh takzimnya menjemput. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا تحية طيبة وبركة من عند الله أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Radi dan juga Puan Anis selaku pengacara majlis pada hari ini. Yang Amat Arif Datuk Haji Muhammad Amran bin Mat Zain, Ketua Pengarah, Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Yang Amat Arif Tuan Haji Muhammad Asri Haji Tahir, Ketua Hakim Syar'i Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, Yang Arif Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Yang Amat Arif Ketua-Ketua Hakim Syar'i Negeri-Negeri, yang berbahagia Datuk-Datuk Datin-Datin, Ketua-Ketua Agensi, Div-Div Kehormat, serta para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menzahirkan setinggi terima kasih dan penghargaan kepada warga Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Kita berikan tepukan gemuruh kepada warga Mahkamah Syariah Persekutuan, khususnya kepada Yang Amat Arif Tuan Haji Muhammad Asri Haji Tahir, Ketua Hakim Syar'i Wilayah Persekutuan, kerana menjemput saya bagi merasmikan Pusat Suluh pada hari ini. Sekalung penghargaan juga saya ucapkan kepada Yang Amat Arif Datuk Haji Amran Haji Mat Zain, Ketua Pengarah, Ketua Hakim Syar'i JKSM, Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Ketua-Ketua Hakim Syar'i, Ketua Perkhidmatan bagi Jabatan Agensi di bawah portfolio Hal Ehwal Agama, serta tuan-tuan puan yang hadir bagi menjayakan majlis yang bersejarah ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah setingginya. Alhamdulillah, sebentar tadi kita tayangkan sedikit tentang imajinasi masa depan Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama. Kerana kita selalu berbicara tentang masa depan, tetapi tidak pernah ada yang mengimajinasikannya. Jadi kita cuba untuk mengimajinasikan agar kita boleh membayangkan bagaimanakah hal ehwal agama, khususnya Mahkamah Syariah di masa depan. Dan Alhamdulillah, kita dapat saksikan pada hari ini peristiwa yang bersejarah di antara daya cipta, inovasi yang bakal melakar sejarah baru kepada Mahkamah Syariah yang insya-Allah menegakkan keadilan berasaskan syariah, insya-Allah. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi saya sempat melawat dan berkunjung ke Pusat Suluh yang telah pun dibina, diwujudkan oleh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah, setelah masuk saja saya merasakan kedamaian, saya merasakan keinsafan, saya merasakan alhamdulillah dengan lagunya yang begitu mendamaikan, dengan wajah-wajah pegawai suluh yang menceriakan. InsyaAllah ianya akan membawa pelbagai manfaat, akan membawa pelbagai rahmah
kepada masyarakat sekelilingnya, insya-Allah. Tahniah diucapkan kepada semua. Saya pun tak sangka tadi apabila saya masuk ke pusat kanak-kanak ada ketua hakim syar'i Selangor yang yang menjadi saya tak tahu macam mana, tapi itu yang berlaku. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khair. Dan jika seorang perempuan bimbang akan timbulnya dari suaminya nusyus atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi suami isteri membuat perdamaian, sulh di antara mereka berdua, kerana perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai-berai. As-suluh adalah perjanjian atau perdamaian yang dicapai dengan keredaan daripada pihak yang bertikai bagi menyelesaikan pertelingkahan. Justru ayat yang dibacakan sebentar tadi dapat difahami bahawa Islam menekankan peri pentingnya pengurusan konflik. Dan di antara pengurusan konflik yang paling efisien adalah menerusi suluh agar setiap pertelingkahan dapat diselesaikan secara harmoni. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan jelas mekanisme suluh sebagai perdamaian kepada di antara suami dan isteri di dalam keluarga. Realitinya di Malaysia, di seluruh Malaysia, statistik menunjukkan bahawa sepanjang 2020 sehingga 2024 terdapat 561,000 kes mal yang difailkan di Mahkamah Syariah di seluruh negara. Dan daripada keseluruhan kes ini, hampir 300,000 kes ataupun bersama 52% daripada keseluruhannya merupakan kes pembubaran perkahwinan, sekaligus menzahirkan betapa banyaknya konflik yang berlaku dalam rumah tangga. Malangnya, konflik yang melibatkan ibu bapa turut mengheret dan memberikan kesan negatif kepada kesihatan emosi dan mental anak-anak. Satu kajian yang dilakukan terhadap 669 kes perceraian di Mahkamah Syariah di Malaysia mendapati seramai 1,153 orang anak-anak yang majoritinya berusia antara 7 hingga 12 tahun turut terkesan mental mereka, yang berlaku terhadap ibu bapa masing-masing dan malahan melibatkan trauma yang berpanjangan dan berterusan. Oleh itu, datuk-datuk dan datin-datin yang rahmat Allah sekalian, memandangkan bilangan kes yang melibatkan isu rumah tangga di Mahkamah Syariah semakin meningkat saban tahun, maka pada 2001, itu merupakan idea awal, perkhidmatan suluh diperkenalkan bagi membimbing masyarakat menyelesaikan persengketaan, pertikaian menerusi perdamaian. Dan semenjak itu, alhamdulillah, majoriti kes mal terutamanya yang melibatkan tuntutan selepas penceraian seperti kes nafkah iddah, nafkah hadanah, harta sepencarian dan mut'ah melalui fasa perbincangan yang dipengerusikan oleh pegawai suluh yang terlatih. Yang arif, datuk-datuk, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kejayaan dan penubuhan pusat suluh ini sudah pasti merupakan salah satu daripada a new chapter, episod baru di dalam sistem perundangan syariah negara. Statistik sepanjang 2022 dan 2025 di Mahkamah Syariah seluruh Malaysia bagi kes yang dihadiri oleh kedua-dua belah pihak ketika perbincangan suluh menunjukkan bahawa 88% kes berjaya diselesaikan menerusi persetujuan bersama dan meningkat kepada 90% bagi tahun 2024. Kita berikan tepukan. Alhamdulillah, ini merupakan kejayaan. Yang ini kita perlu highlightkan di dalam media. Kejayaan Mahkamah Syariah yang mampu menyelesaikan kes sehingga 90%. Barangkali lebih hebat daripada mahkamah-mahkamah yang lain. Perlu kita jadikan sebagai sesuatu yang menginspirasi.
Ada beberapa kes yang saya mohon daripada Mahkamah Syariah kongsikan kepada saya. Kejayaan-kejayaan kes-kes tadi yang telah membuktikan bahawa suluh ini sangat-sangat efisien dan sangat-sangat bersesuaian dengan budaya dan juga keperluan masyarakat kita. Ada satu kes, iaitu di antara plaintiff dan defendant, telah mendirikan rumah tangga selama 40 tahun. 40 tahun tu. Ya? Dan dikurniakan 7 orang anak yang berkeluarga serta berjaya. Plaintiff, si isteri, memfailkan tuntutan nafkah diri sebanyak RM4,000 sebulan. Banyak tu. Atas alasan defendant tidak pernah memberikan nafkah sepanjang perkahwinan. Walau bagaimanapun, menerusi sesi majlis suluh, kedua-kedua pihak telah bersikap terbuka dan saling mengakui kelebihan serta kekurangan masing-masing. Terbukti bahawa defendant sebenarnya bukanlah langsung tidak memberikan nafkah, tetapi banyak membiayai perbelanjaan isi rumah dan keperluan keluarga, cuma ada sedikit nafkah yang tidak diberikan dan telah diberikan nafkah dalam bentuk kebendaan serta fasiliti, bukannya wang tunai secara khusus. Setelah melalui proses suluh, dibimbing oleh pegawai-pegawai suluh kita yang terlatih, alhamdulillah, sesi ini telah berjaya merungkai punca sebenar masalah ini. Apakah puncanya? Puncanya adalah isteri dahagakan perhatian. Isteri perlukan masa berkualiti serta ruang komunikasi yang lebih daripada defendant. Terutamanya selepas kesemua anak meninggalkan rumah untuk membina kehidupan. Hasilnya, apa hasilnya tuan-tuan? Menerusi suluh, ruang kemaafan dan kasih sayang antara pasangan ini dapat dihidupkan semula. Defendant secara sukarela telah pun bersetuju untuk memberikan nafkah diri sebanyak RM2,000 sebulan kepada plaintiff, di samping komitmen untuk terus menanggung kos perbelanjaan isi rumah yang lain dan telah dipersetujui oleh plaintiff. Ini adalah kisah-kisah masyarakat kita. Kisah-kisah masalah konflik yang diselesaikan menerusi perdamaian, menerusi suluh yang kita laksanakan. Bayangkan tuan-tuan, betapa banyaknya pahala kita yang cuba untuk berusaha menyelesaikan kes-kes keluarga sebaiknya menerusi perdamaian. Kes ini merupakan contoh terbaik bagaimana majlis suluh berfungsi bukan sekadar sebagai medium penyelesaian pertikaian undang-undang, tetapi sebagai instrumen pemulihan hubungan dengan merungkai punca sebenar masalah. Isu tuntutan kewangan RM4,000 sebenarnya adalah simbolik ataupun cry for attention kepada emosi isteri yang kadang-kala kesepian selepas anak-anak keluar dari meninggalkan rumah. Ya. Penyelesaian win-win, menang-menang dan kebajikan terjaga, suami bersetuju dengan kadar RM2,000 sebulan yang munasabah dan dengan kemampuan. Dan ianya berjaya mengelakkan, ini yang paling penting, persengketaan yang berpanjangan, lebih lagi setelah 40 tahun bersama di usia emas ini. Jadi itulah di antara kelebihan suluh yang menjadi satu perkara yang ditekankan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang amat arif, datuk-datuk yang dirahmati Allah sekalian, menyedari kepentingan dan kejayaan suluh ini, maka Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan mengambil inisiatif menjenamakan semula, rebranding Seksyen Suluh kepada Pusat Suluh ataupun Suluh Center. Kita berikan tepukan gemuruh. Jika sebelum ini kebanyakan kes suluh melibatkan tuntutan selepas penceraian, Pusat Suluh pula, ini kelebihan Pusat Suluh, kita lebarkan, kita luaskan perkhidmatannya merangkumi 5 teras perkhidmatan. Yang pertama, majlis suluh. Yang kedua, hakam, timbang tara. Yang ketiga, perdamaian dan islah. Yang keempat, khidmat nasihat dan mediasi. Dan yang menariknya, ini yang kita sangat-sangat
galakkan dan sangat perlukan, iaitu analitik dan juga strategik dengan rangkuman skop kismal yang lebih luas. Berkenaan dengan pemerkasaan peranan hakam pula, Pusat Suluh diwujudkan sebagai hak pentadbiran dan pengurusan perkhidmatan hakam di wilayah persekutuan dengan sebentar lagi insya-Allah kita akan menyaksikan simbolik pelantikan hakam panel yang terdiri daripada pegawai mahkamah dan juga individu berpengalaman yang memenuhi syarat kelayakan dan saringan. Dan insya-Allah dengan wujudnya hakam ini yang lebih tersusun, lebih berkemahiran, diharapkan konflik yang berlaku dalam rumah tangga dapat dianalisis dengan lebih baik di samping mengemukakan remedi-remedi yang bernas bagi menyelamatkan perkahwinan, terutamanya bagi kes perceraian yang dapat dielakkan. Menariknya lagi, Pusat Suluh turut menyediakan perkhidmatan suluh fast track seperti mana yang disebut oleh Yang Amat Arif itu, yang bakal menyelesaikan kes secara perdamaian dengan lebih fast ataupun dengan lebih laju dan tangkas, insya-Allah. Hadirin dan hadirat rahmatullah sekalian, Yang Amat Arif, Yang Amat Arif, Yang Arif, Datuk-datuk sekalian, saya ingin memberikan beberapa cadangan dan saranan untuk kita perkukuh dan perkasakan lagi inisiatif Pusat Suluh ini. Yang pertama, barangkali sudah ada tetapi kita perlu perkukuhkan lagi, iaitu kerjasama lebih erat dengan institusi pendidikan tinggi dan pusat penyelidikan. Adalah amat-amat mustahak untuk kita meningkatkan kajian dan penyelidikan aras tinggi untuk melihat keberkesanan, kepuashatian pelanggan, pelaksanaan prosedur, keperluan undang-undang, penyelesaian kes dan sebagainya yang dilaksanakan oleh pasukan penyelidik yang terlatih supaya mereka dapat memberikan input, insight yang terbaik kepada Pusat Suluh ini. Yang kedua, untuk mendokumenkan pengalaman dan pengetahuan suluh ini. Ini adalah amat penting untuk kita menjadikan suluh ini rujukan di peringkat Malaysia nasional, di peringkat rantau ataupun di peringkat global. Oleh itu, kita perlu menerbitkan makalah-makalah, artikel-artikel, termasuklah buku-buku maupun jurnal-jurnal yang mendokumenkan kejayaan, permasalahan, pertikaian dan kes-kes yang boleh dijadikan rujukan supaya generasi akan datang dapat melihat dan menjadikan rujukan dan kes dapat diselesaikan dengan lebih efisien, dengan lebih teratur dan berkesan. Yang ketiga, kita perlu lihat juga daripada komponen segmen dimensi khidmat masyarakat. Kerana khidmat masyarakat ini juga sangat penting. Sebelum kita menunggu berlakunya perceraian, pertikaian, kita berikan mereka pencerahan dan pencerdasan, iaitu dengan komunikasi dan penyebaran maklumat yang efisien, memberikan penerangan dan literasi mengenai undang-undang keluarga dan syariah. Dan alhamdulillah, sebentar tadi saya telah diberikan penghormatan untuk melancarkan dan merasmikan studio podcast Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Kita berikan tepukan kepada mereka. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, saranan saya, sememangnya sudah ada, tetapi kita ingin perkasakan lagi, iaitu adanya latihan profesional yang bukan hanya melihat dalam konteks dinamika Malaysia, tetapi kita juga boleh melihat model-model yang lain di negara-negara yang lain yang boleh kita pelajari dan kita aplikasikan sebaiknya di negara kita, dan kita menyediakan satu standard yang baru kepada pegawai-pegawai suluh yang melaksanakan pelaksanaan suluh di negara kita. Hadirin dan hadirat rahmat Allah sekalian, saya berharap kejayaan Pusat Suluh di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan ini akan diadaptasi, dilaksana, diikuti oleh mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara. Terutamanya dalam memastikan setiap konflik diselesaikan dengan matang, bertanggungjawab, ihsan dan terpimpin. Saya yakin setiap negeri, setiap wilayah, setiap daerah ada kes-kes yang tersendiri. Budaya
dinamika masyarakat di setempat itu ada keunikannya tersendiri. Kisah-kisah penyelesaian masalah yang berlaku akan dapat menjadi ajaran ataupun tauladan kepada negeri-negeri yang lain. Kerana kita memahami bahawa setiap negeri itu ada keunikan budaya dan gaya hidup masyarakatnya. Barangkali apabila kita adanya perkongsian pengalaman, perkongsian idea, kita boleh memperkukuhkan lagi idea penyelesaian pertikaian menerusi perdamaian. Tidak lupa juga untuk saya mengucapkan sekalung tahniah kepada Yang Amat Arif Datuk Haji Amran Haji Mat Zain, Ketua Pengarah, Ketua Hakim Syar'i dan semua pihak pengurusan tertinggi JKSM, pegawai dan kaki tangan Pusat Suluh dan seluruh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dan semua yang hadir pada hari ini. Semoga sumbangan buah fikiran, tenaga dan usaha anda semua mendapat keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja dari saya. Itulah sedikit lontaran idea dan barangkali ada manfaatnya. Indah berseri bunga cempaka, mekar mewangi di tepi taman. Suluh menjadi jambatan sengketa, menjulang keadilan, mendamaikan insan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Pusat Suluh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Majlis melakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Menteri dipohon untuk kekal berada di pentas bagi menyempurnakan acara yang seterusnya. Dijemput juga Yang Amat Arif Ketua Pengarah, Melangkap Ketua Hakim Syar'i JKSM dan Yang Amat Arif Ketua Hakim Syar'i MSWP untuk naik ke pentas bagi bersama-sama mengiringi Yang Berhormat Menteri. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Berhormat Menteri untuk menurunkan tanda tangan di atas plak Pusat Suluh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Hadirin yang dihormati sekalian, coretan tanda tangan yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri bukan sekadar membahas nama, bahkan menandakan lahirnya satu lembaran baru dalam lanskap penyelesaian pertikaian Mahkamah Syariah di negara ini. Seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Senator Doktor meletakkan replika bintang ke dalam gugusan aspirasi Suluh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan sebagai simbol penyatuan 5 teras perkhidmatan. Majlis menjemput. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri atas kesudian menyempurnakan upacara pelancaran Pusat Suluh MSWP sebentar tadi. Jadi mohon sekali lagi Yang Berhormat Menteri untuk kekal berada di atas pentas bagi menyempurnakan acara seterusnya. Untuk makluman hadirin sekalian, Jawatan Kuasa Hakam MSWP telah sebulat suara bersetuju mendaftarkan dan melantik seramai 40 orang panel hakam MSWP yang terdiri dalam kalangan pegawai mahkamah dan pegawai agensi agama. Seterusnya, pada kesempatan yang penuh bermakna ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Senator Doktor untuk menyempurnakan penyampaian surat pelantikan panel hakam Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan pada 5 orang wakil panel hakam yang mewakili setiap kategori pelantikan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput yang penerima pertama mewakili kategori agensi agama. Dipersilakan Tuan Sabri bin Mat Yasin, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan untuk menerima surat pelantikan sebagai panel hakam Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan.
Baiklah hadirin sekalian, seterusnya juga mewakili kategori agensi agama dipersilakan Tuan Akmaluddin bin Ilyas, Pegawai Khas Pejabat Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Seterusnya mewakili kategori Pegawai Syariah Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dipersilakan Tuan Muhammad Zamri bin Abdul Aziz, Pegawai Syariah Bahagian Sokongan Keluarga Wilayah Persekutuan, dipersilakan menerima surat pelantikan. Mewakili kategori penolong pegawai syariah Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dipersilakan Encik Ahmad Syafiq bin Awaluddin, penolong pegawai syariah Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan yang terakhir dipersilakan mewakili kategori pembantu syariah Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dipersilakan Encik Ismail bin Zakaria, pembantu syariah Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan untuk menerima surat pelantikan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Ma'arif Ketua Hakim Syar'i Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan untuk menyempurnakan penyampaian cenderamata kepada Yang Berhormat Menteri dengan disaksikan oleh Yang Ma'arif Ketua Pengarah Ketua Hakim Syar'i JKSM. Pihak majlis mempersilakan Yang Berhormat Menteri diiringi Ketua Pengarah, Ketua Hakim Syar'i JKSM dan Ketua Hakim Syar'i MSWP kembali ke tempat duduk untuk sesi bergambar. Hadirin sekalian, majlis mempersilakan Yang Berhormat Menteri dan hadirin untuk sama-sama merakamkan foto sekaligus menjadi sebahagian yang hadir dan menyaksikan rakaman detik-detik penuh bersejarah pada hari ini. Dan kita pohon para hadirin untuk berdiri bergerak rapat ke hadapan. Satu lagi memori indah akan diabadikan dan dipersilakan jurugambar bertugas mengambil posisi di atas pentas. Dipersilakan hadirin hadirat yang dihormati sekalian untuk merapatkan saf untuk rapat-rapat dan membentuk satu barisan yang kemas untuk tujuan rakaman foto kenang-kenangan merakamkan detik-detik yang penuh bersejarah dan penuh kilang gemilang dalam acara pada hari ini. Dengan bantuan kiraan 1, 2, 3 1, 2, 3. Okey, seterusnya kita nak mohon kerjasama hadirin sekalian untuk sama-sama kita membuat bentuk huruf S. Ya. Tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah, yang mana huruf S ini melambangkan suluh. Okey, dah perempuan. Huruf C kanan di atas dan C di bawah insya-Allah akan membentuk perkataan S mewakili awalan huruf suluh SULH. Bantuan kiraan 1, 2, 3 1, 2, 3. Seterusnya tuan-tuan minta bantuan dan pertolongan tuan-tuan juga untuk sama-sama mengangkat tangan begini mewakili Madani. 5 4 tu lain 4 tu cerita lain. 5 1, 2, 3 1, 2, 3.
Baiklah hadirin yang dimuliakan, majlis sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri atas kesudian menyempurnakan perasmian dan pelancaran Pusat Suluk MSWP serta kepada semua pihak yang telah memberikan sokongan dan kerjasama padu bagi merealisasikan dan menjayakan penubuhan Pusat Suluk MSWP ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Menteri serta Div-Div Kehormat untuk ke sidang media, dan selepas sidang media Yang Berhormat Menteri, Div-Div Kehormat serta para hadirin dipersilakan menikmati jamuan makan tengah hari yang telah disediakan. Merdu bertingkah haluan suara, kadang tak sedar tersiap kata, andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Dari Kedah ke Peransari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua kembali. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.